selepas suntikan tu, alat kemaluan pesakit saya tadi ni mengalami infection, ada jangkitan kuman bernanah. Alkisah ya, pergi untuk dapatkan rawatan mengenai masalah ukuran saiz. Cuma yang kita curigai, tempat ni bukanlah tempat yang bertauliah sebab dia datang dekat tempat Airbnb. Difahamkan juga practitioner ataupun rawatan tu dijalankan oleh seorang laki-laki dekat Airbnb. Dia bagi suntikan berbentuk gel warna hijau, dan kita tak pasti gel tu gel apalah. Orang lelaki dekat luar sana, adik-adik dekat luar sana, tolong sekiranya korang nak dapatkan rawatan berkenaan dengan masalah sakit tuan, tolong dapatkan rawatan ini di klinik yang bertauliah atau di hospital. Banyak doktor di bidang urologi, di bidang sakit tuan akan cuba bantu awak berkenaan dengan masalah awak. Okey, Dr. Walid, jangan buat benda yang lara. Dapatkan rawatan daripada tempat yang bertauliah.